Assalamualaikum and welcome back to Studio Senja episode 5. Ya. So, Episode 5. Lay intro. Oh, kita di dalam Studio Senja. Ya. So hari ni kita ada special guest. Guest ni jauh juga orangnya. Jauh, Ya. memang jauh. Seorang adalah daripada bekas lecturer di Sri Iskandar Yes. dan seorang adalah bekas pelajar. Alright, so hari ni Bekas kita pelajar? Bekas pelajar. Rasa kita dua-dua bekas pelajar. Rasa dua-dua bekas pelajar Betul. sini. Seorang bekas pelajar dan bekas lecturer. Ya. Jadi hari ni kita orang nak macam tanyalah diorang punya pengalaman. Korek sikit rahsia-rahsia yang ada. Feedback diorang tentang lecturer, Ya. tentang belajar di sini. Pengalaman kan. Itulah. Macam korang minta lah. Kita tunaikan. Kami bawakan kepada anda. Let's begin. Siapa yang kita ada ni? Okay, first kita adalah Encik Azli. Yeah. Welcome back. Welcome back. Ni kamera ni. Okay. Mana-mana boleh. Next kita ada siapa? Kita Dia ada seorang? Encik. Nak panggil Encik? Encik ke? Ada macam mana? Encik. Encik. Hai. Hai, malu. Ya, kita ada Nawi di sini. Kita ada Nawi. Kita ada Nawi. So kita nak bagi dorang introduce lah. Boleh, Diri boleh, sendiri. Okay, Cik As cuba bagilah sikit lah pasal siapa Cik As ni sebenarnya. Siapa saya? Siapa Cik As ni Siapa sebenarnya. dia? Manusia lah. Ya, obviously. Saya adalah manusia biasa. Okay. Nak tahu background macam mana ni? Cik As dulu, okay, before this belajar mana? Adakah daripada sini? Briefly. Oh, background lah. background. Background study lah. Background study. je Sem 1 tak tahu ni. Tak kenal. Sem 1 tak kenal ni. Saya study dalam bidang architecture lah. Fokus dalam Okay. Ya, architecture. betul. Okay, saya first study lepas SPM. Saya sijil dekat Politeknik Sabak Bernam. Macam kau So ingat. siapa yang tengok ni kepada junior Sabak Bernam pun digalakkan lah. Shout out to Sabak Bernam. Bernam. Lepas tu saya sambung pengajaran ke tahap diploma di Politeknik Port Dickson. Shout out kepada budak Port Dickson pula. Shout out. Banyak shout out. Saya sambung lagi degree dekat UiTM-SI. Yes. Itu shout out dekat korang lah. Okay. And then last kali part tu saya sambung di UTM Johor Bahru. Skudai. Maksudnya banyak negeri ke Cik As pergi? Rantau Tahu lah. jugalah. Sabak Bernam, Port Dickson, Sri Iskandar, Johor. Selatan. So daripada Pantai Timur, Utara, Selatan. Seluruh Malaysia. Semenanjung Semua lah. Malaysia lah. Semenanjung Malaysia. Mata-mata nak belajar architecture. Oh, Dunia architecture. jauh. Memang Jangan. passion lah. Memang ni. Okay, faham. Ini antara macam prop to be sebab saya pun betul-betul teknik Sama. Boleh Kita relate. kena promote politeknik. Betul. So macam journey saya dengan Cik semua mungkin lebih kurang kan. Kurang sama. Tu kita tahu lah. Ni apa poli-poli punya style. Asabiah. Asabiah. Okay. Okay, maksudnya Cik As juga dulu student sini lah. Ya betul. Apa pun lah. Cik As tu sendiri. Betul. Okay. Kalau Nawi macam mana Nawi? Oh, Background silakan. macam mana? background of course lah daripada kalau kita daripada SEM 1 ni daripada Daripada- SPM lah. Fresh lah, sama fresh. je. Oh, Fresh daripada SPM. So 4 tahun kat sini lah stay. sini lah. Sini. Memang Tak extend Nawi. Weh. Soalan tu. Hampir. Ada cerita dia. Ada cerita Boleh korek lah. Tak boleh lah. Ah. Rahsia aib lah. Aib, okay. Aib ni. So kita kat sini 4 tahun lah. Okay. Finally last habis semester 8 tahun lepas. Alhamdulillah dah grad. Alhamdulillah. Dah kerja ni? Oh alhamdulillah dah. Ui, mantap. Wah. Okay, nice. Shout out to batch Kencana. Kencana. Kencana eh. Kencana. Jangan lupa tengok bro. Tunjuk sikit Tengok baju. baju sikit bro. Okay, maksudnya Cik As dah habis master terus bekerja ataupun macam mana? Oh, saya setiap habis saya belajar siap stage tu sijil, diploma, degree dengan master, semua saya kerja dulu. Disebabkan bukan saja kalau ikut nak sambung terus macam orang lain, Ya. cepat sikit habis kan. Sebabkan saya ni berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan. So kena kerja lah untuk kita tahu kan kos architecture ni kan macam Tinggi. kurang kan. Nak print dah berapa puluh ringgit. Betul. Dah ujung sem model lagi berapa lagi kan. So terpaksa lah. So every tu CJ saya kerja setahun, diploma kerja setahun, degree setahun setengah. Lepas tu master kerja lah. Tapi macam mana boleh terdetiknya
mungkin time ambil sijil tu time tu terdetik Cik As nak ambil architecture. Ataupun after sijil tu baru berfikir. Ke lepas kita SPM nak tu sambung. memang, Jauh throwback. dia macam Sebab flashback nak tahu apa juga macam mana pengalaman orang-orang yang start daripada sijil, Daripada bawah. diploma kan. So macam mana terdetiknya nak ambil architecture ni? Oh, ini kelakar ni. Sebab saya tak terdetik pun nak ambil bidang ni. Oh. Saya ikut orang. Bukan ikut orang lah. Saya di-encourage oleh family member lah. Sebab dalam family member saya tak ada. Ayah saya polis, mak saya polis. Dan Cumanya dari pakcik saya ada dalam bidang bukan architecture tapi bidang construction iaitu quantity surveyor. So anak dia ni saya dengan anak dia ni adalah kawan baik lah masa kecil. Cousin Akrab lah. cousin saya ni Okay. kawan baik. So kita orang memang suka melukis daripada kecil. And memang ayah dia nampak saya dengan anak dia ni, cousin saya tu boleh go mungkin architecture Melukis. kot budak ni. Oh. So dia beritahu mak saya, dia cakap anak kau ni ambil architecture lah nanti sebab anak aku ni nak ambil architecture juga. So senang lah nak study ke apa kan. Betul. So dari situlah. So tapi sebabkan anak dia tu boleh pergi A-level, boleh pergi overseas and so on lah. Tapi disebabkan saya ni result SPM banyak main. So faham-faham lah lelaki banyak main. Kita memahami. Faham kan? Banyak Kerja main. kerja Cik S tu perempuan. Lelaki juga. Oh, lelaki juga. Dia muda daripada saya. Dia muda setahun daripada saya. Oh. So sebabkan result yang tak berapa cantik tu, so terpaksalah saya mohon zaman tu ada sijil. So sijil tu tahap paling rendah lah, paling orang kata lepas SPM sijil paling rendah lah. Diploma pun tak layak result saya. Tak boleh bagi lah, censored lah result tu. Malu result tu. Kan, malu Kisah lah. lalu tak apa. Kita lalu tak apa. sekarang So, TS lah. Dah sekarang TS. kesimpulan dia, saya masuk architecture ni tanpa ada apa-apa minat and tanpa ada apa-apa orang kata persediaan. Atas encourage family. Itulah. Maksudnya atas doa ibu bapa terus. Dan buat apa lepas tu Oh, bukan boleh pesan. encourage daripada parti saya juga. So terima kasih juga kepada dia kan. Yang encourage. Orang tak ada lah kat sini sekarang. Tapi okey lah kita dapat titik untuk permulaan architecture tu pun daripada family ke. Ya betul. Macam Ada saya support. memang family tak ada related Zero. apa-apa lah sama construction. Tahu-tahu masuk. Entah So, macam mana minat boleh lah. masuk tak tahu. Minat. Minat juga lah. Tiba-tiba ada kat sini. Mula ingat melukis. Lepas tu dah masuk benda lain. Menyesal lah. Ui, tapi kalau kat luar tengok arkitek macam smart tu. Macam Luar apa present macam cantik. Nama arkitek tu dah besar dah. Betul. Tengok lifestyle. Oi, lifestyle. Oi. Menangis. Tidur tak tentu. Itu betul. Bila orang tanya ambil apa? Architecture. Wow. Oi, dahsyat. Wow. Tapi kita sendiri yang hadap tahulah sendiri rasa. Yang penting tu orang cakap mesti kaya. Perspektif Itu, orang luar. itu yang silap tu. Itu yang silap. arkitek mana Arkitek tu kaya. tengok. Okay Dawi, kalau macam Cik As dia bekerja kan. Sebab kau fresh daripada before this kerja. Betul. Before this belajar, then kerja. Kau kerja di tempat intern ataupun kau kerja di bukan tempat intern kau Okay. before this? Itu soalan yang menarik sebenarnya. Okay. Dia falsafah dia panjang. Okay. Okay. Masa lepas sebab saya ada sebenarnya ada timeline tau nak ke master. Okay. So macam basically saya dah arrange lah timeline saya lepas sebelum habis belajar tu dah setting lah timeline tu. Berapa tahun nak kerja, berapa tahun nak dalam industri ni lah. Mhm. So dah setting, habis belajar ingat senang dapat kerja bro. Oi, Ingat senang. mengerikan. Rupanya tidak bro. Assalamualaikum. Risau tu. Dia ada je yang interview panggil apa semua. Tapi yelah kita pun kerja pun nak menyimpan juga untuk sama belajar. Saksi. Saksi. So dah apa interview gajinya tak stable dengan apa yang kita belajar. Dia tak setara lah. So ibarat macam gaji tu macam bukan nak pandang rendah diploma, tapi gajinya Setara setara dengan Faham. diploma. Tapi kita belajar skill lebih tinggi daripada orang. betul. Itu yang nak di-compare kan. Yang dia compare kan. Kadang tak tipu juga. Kita kadang ambil degree pun sebab nak naik pangkat, nak naik gaji juga. betul. Sebenarnya. In the first place. Ah. Tapi itulah dia ikut rezeki masing-masing lah. Kalau dapat ada yang luck, dapatlah gaji betul. tinggi. Mana tak. Tapi tak salah pun kita cuba ke start gaji rendah pun kan. betul. Dan pengalaman itu penting. Pengalaman penting. Tapi itulah daripada segi timeline apa semua tu dah setting out. Dekat 1 sem juga tak dapat kerja. Oh, satu sem, 6 sem. bulan Kalau ada kira lah. Kurang 1 sem. Interview. Interview tempat kerja tu dalam Melaka lah. Senang cerita. So dalam Melaka pun tak dapat. So ada juga try dekat Area mana tu? luar lah. Luar, Tanah keluar. Abang. Luar, okay. So
yelah kalau kita dah start interview kerja luar ni, gaji mestilah kita nak kena demand Ya, sebab betul. yelah Luar komitmen daripada kita. rumah apa semua, Betul. kemudahan. So kita up lah standard harga Johor tu. Alamak. Alamak kantor ya. Tadi baru Dah terlepas dah senang cerita cakap Johor lah. Betul. So dah cakap lah apa semua, standard apa semua. Dia tetap bagi downgrade kau. Downgrade Oh, kah? downgrade lah. So downgrade. Masa tu memang dah terdesak lah nak pergi je. Tapi dah fikir balik, fikir tanya parent, tanya cik As apa semua. Hold dulu lah. Hold dulu. Hold dulu. Lepas tu hold. Masa tempat intern tu. Okay, masa tempat intern ada kontak seorang senior kat situ. Kenal lah. Kenal lah, memang rapat lah. Senang So lah. tanya, bang ni macam mana bang saya nak buat ni, kerja tak dapat. Saya nak sambung belajar ni apa semua kan. Tapi saya nak kerja dulu, cek pengalaman. Lepas tu ditarik lah kerja masa tempat intern. Tapi gajinya tak boleh nak nego lah. Memang itu je lah. Okay. Tapi dia cakap kau nak kerja sini boleh, tapi kau kena cari kerja lain. Ni untuk just untuk Preparation lah. preparation dan tak nak hilangkan skill kau. Okay. So dia cakap macam tu lah. So saya pun okay, ambil lah, dah terdesak. So saya kerja dulu, tapi tu sambil tu keep apply. Dapat juga kat Melaka. Alhamdulillah. Rezeki Melaka lah. Melaka. Okey. Okay, itu baru sampai part tu. Okay. Panjang Banyak dia. jalan kita. Nampak lah. Okey. Kronologi dia Kesenangan panjang. lah, Cik Ais. Cik Ais saksi kepada ni. Pasal malam-malam nangis lah. Serabut saya. Serabut. Cik ni macam mana ni? Bukan dia seorang. Boleh ramai. Ramai. Oi. So Ada masa blok tak? Saya baik hampir. Tu bukan nombor. Nampak? So daripada situ adalah keep in touch, macam tanya pendapat Cik Az apa semua. So Cik Az pun cakap gini-gini ni. So pergi yang Melaka tu dapat offer juga. Tapi better than tempat yang intern tu lah. Ditinggi sikit lah. So yelah duduk Melaka, duduk rumah apa semua. So low bayar. cost sikit lah. Low cost pun tak apalah, pergi. So dah kerja dalam dapat 2-3 kali gaji. Dapat email daripada satu company ni yang kerja sekarang ni lah. Sebab itu dah hantar email daripada bulan Mac. Lama. Then dapat offer tu? Tahun ni. Dapat Offer. macam mana? Dia gap berapa bulan daripada hantar email dengan dapat offer? 3 bulan. 3 bulan lah. Lama Mac, juga. April, Mei. Bulan Mei. Masuk bulan Jun lah. Senang Okey. cerita. So dapat offer. So tanyalah Encik Az, tanya yang brother senior tu. So tanya. Pergi je interview. Okay. Pergi. Try dapat gaji sekian. Kalau dapat, pergi. Tak dapat, stay Melaka. So try lah. Try. Bincang. Dapat lebih sikit lah. Yang diminta. So dapat lebih sikit. Saya terus saya on. Bila boleh start? Dia kata bulan Jun, bulan 6. Baru lagi Baru baru juga. lagi. Baru juga lah. Bulan Jun. Dia kata dalam seminggu dia dipreparekan offer letter. Memang dipreparekan apa semua. Dan dapat lah. Alhamdulillah. Yang kerja sekarang ni. Tu mencabar daripada segi timeline, betul tak? Mesti betul. ada mencabar lepas tu. Ya, okay, dia- kita dia- hidup ke hold dulu. Oh Sabar dulu. Kita macam sabar dulu. Cik Az. Saya dengar tadi banyak nama Cik Az. Cik Az mesti ramai kenal kan. Sebab dulu Cik Az sebagai penasihat. Macam Insta famous kan Cik Az dekat Agisa ni. So apa-apa semua refer Cik Az. Betul tak? Tapi kita macam ada buat the right guess lah. Macam pilihan yang betul hari ni. Sebab kita pairkan Cik Az dengan Nawi. Sebab kita boleh tengok bukan Nawi je lah. Tengok rasa batch Kecana memang rapat Dengan Cik Az, kan. Ha. So nampaklah kedua punya serasi. Keakraban dia tu. Keakraban dia. So macam Cik Az sendiri kan. Macam Cik Az before this dengan studio memang rapat lah. Kan? So apa macam Cik Az lalui setelah Cik Az tak jadi lecturer pun orang still contact Cik Az. Apa yang Cik Az rasa benda tu adakah satu beban untuk Cik Az ataupun Cik Az rasa macam tak beban lah. It's not beban. Maksudnya macam Allah doa ni. Kita nak bagi panas. Tak apa Cik Az rasa macam bersyukur lah diorang still ada semangat nak sembung. Apa pendapat Cik Az sendiri lah? Okay. First, bab rapat saya tak rapat dengan student Kecana ni sebenarnya. Saya rapat dengan macam Armada pun saya rapat. Betul. Dengan beberapa batch yang saya ajar lah. Wow. Saja bagi panas. Shout out to Armada. Saya tak rapat dengan bukanlah kata tak rapat. Kalau boleh saya nak rapat dengan semua student. Yep. Sebab Betul. macam korang tahulah sebelum ni pun saya most of the time dekat sini. Betul. Dekat studio. So saya tak mengajar semua studio.
Tapi kalau orang memerlukan, student yang saya tak ajar pun, insyaAllah saya akan bantu. Betul. Sebab saya macam ni lah, sebab awak tengok saya punya jalan cerita daripada sijil diploma kan. Saya go through that and saya pernah ada juga yang pengalaman yang tak best kita, di mana lecturer tak endah, tak hirau, nak dapatkan info tak dapat. So begitu saya nampak it's a problem lah. So bila saya jadi lecturer masa tu, saya rasa macam takkanlah aku nak repeat benda yang Betul. dulu aku terima kan. So patut saya boleh bagilah benda yang mungkin lebih sikit. So sebab itulah saya rapat dengan beberapa batch and student yang mana approach lah. Yang mana tak approach tu macam biasa je. Maknanya bukannya tak bagus, bukannya tak rapat. Saya rapat, orang tegur saya tu je. Kalau Nawi ni dia macam bukan rapat sangat pun. Tapi sebab design dia tegur gila. Nak kena jaga lah. Okay. Aku tengok lah. Kalau compare dengan kalau batch dia kan. Kalau compare dengan batch dia, ada yang power-power kan. Tak payah tengok pun tak apa. Okay. Yang ni tinggal sekejap, paki dah macam Rizal. Panas. So kena rapat, okay? Okay, faham. So lepas tu dia tadi apa yang second last soalan yang last kali macam Apa macam pandangan Cik As terhadap yang orang-orang yang contact Cik As walaupun Cik As bukan lagi lecturer diorang. okey je. Saya tak kisah nak contact dah habis ke apa ke. Tapi saya tak boleh buat decision untuk siapa yang contact tu macam Nawi. Saya tak pernah bagi decision sebab decision saya berbeza sebab saya duduk di kasut lain, Nawi di kasut lain. Betul. So saya berbeza. Saya family saya macam ni, Nawi macam ni. Saya hanya boleh bagi advice based on experience yang saya lalui. Sebab saya ni mungkin Tuhan anugerahkan saya pengalaman lah. Sebab saya tengok tak ada kata orang lain tak ada pengalaman, ada je pengalaman. Tapi dengan umur saya sekarang yang masih muda je. Tak adalah muda kan, tengah-tengah lah. Tapi maksudnya saya Tuhan bagi saya banyak pengalaman. So banyak jumpa orang, banyak networking, banyak kenal orang apa semua. Dan benda itulah sedikit sebanyak yang saya boleh bantu. So tak ada mengganggu pun. Yang mana saya boleh advice, saya advice. Yang mana dalam kemampuan saya, dalam pengetahuan saya akan advice. Sebab benda tu pun saya tak minta banyak, minta doa, saya murah rezeki cukup daripada diorang, sama je. Bagus lah. So gitu je lah. Betul kan, sebab saya pun pernah agak dulu minta advice daripada Cik As. Sebab Cik As ni cara dia akan bagi macam option untuk kita lah. Dia bagi option, dia tak bagi dia terus direct punya jawapan lah. Sebab itu betul juga, sebab kadang setiap orang punya cara hidup lain-lain, cara diorang punya personality pun lain-lain. Jadi bila kita bagi option, diorang akan boleh fikir sendiri lah. Dia fikir panjang lah. So macam mana diorang buat decision bla bla. And bagus lah. Itu antara. And saya pun suka juga cara Cik As. Sebab cara Cik As Dah tu. Tak nak lagi. tak ada lah. Lambung kau. Habis lagi nak glitch Cik As. kau. Cuma cara Cik As approach dengan student Nice lah. memang berbeza dengan lecturer Cik As dulu sampai ke malam. Ya, Ronda ni. Lepak. Lepak Masak kedai. seorang, masak. Selalu Kita bukan nak pandai kedai kan. Selalu kau pergi apa pasar hari Selasa, confirm Cik As ada. Kalau tak ajak habis. Tak ada, itu pengalaman lah dengan Cik As. Okay, pengalaman. background sedikit sebanyak Cik As lah. Kita share lah apa yang kita Betul. pernah rasa. So, Nawi, after dah dapat kerja, mesti sebab jauh daripada rumah sendiri, betul? Betul. Okay, jauh daripada rumah sendiri, confirm ada komitmen dengan rumah. Betul. Ada komitmen dengan transportation. Betul. So, apa cabaran yang hadapi maybe dari segi komitmen-komitmen yang tertambah tu? Sebab dari segi gaji, maybe dah Dah up sikit lah. dah up sikit sebab daripada before this dah tak ada komitmen lah, duduk rumah, mak masak, Betul. terhidang. This time kena lonely lah. Harapkan macam mana? Apa yang rasa time tu? So saya sebenarnya nak berterima kasih lah dekat company yang sekarang ni sebenarnya. Wow. Sebab apa? Shout out kepada bos Nawi. Nak tulis saya nama kau ni dulu. Boleh naik gaji. Boleh? Promote sekali ni. Sebab dekat company tu dia makan tengah hari memang dah disediakan. Nice. Company mana? Boleh. Boleh apply siapa nak intern. disclose. Jimat banyak tu. Ah, Dulu tak intern pun tak mampu nak makan, nak belanja duit makan sebulan. Rasa gigil. Bagus lah company. Okay. So dia dah memang dah standby lah makanan untuk makan tengah hari. So kat situ dah jimat lah. So awalnya fikir macam okay, tengah hari kena makan RM10, malam kalau nak makan banyak lah. Oh, dah budget lah. Dah budget lah. So dah memang dah setting out punya money. So tak tahu pula ada makanan. Masa first day tu pun diorang buat diam je macam tapi diorang tak nak rehat ke. So saya pun keluar sendiri lah. Pergi mamak seorang-seorang kan. Lah kesian. Bapak selek dulu.
Bos tengok. Oh ya, sorry bos. Yang bos staff. Tak ada gurau ya. So saya pergi seorang. So dah balik-balik tu memang tanya, kau pergi mana? Kata isap okok. So lepas tu pergi makan lah. Ingat korang macam tak nak pergi makan je, busy je. Ada makanan lah. Wish, serius sikit kan. So dah start daripada esoknya memang makan kat office je lah. Makan apa? So sebenarnya kat office tu setiap bulan, hujung bulan kita akan bagi staff request nak makan apa. Oh, bagus lah Cik As. Okey lah. Boleh lah nanti kalau siapa nak intern. Oh. Dia ambil intern lah. Apa? Company ambil intern. Ada ambil intern. Tapi dapat tu tak tahu Pada lah. mana nak intern lepas ni? Batch mana? Ahmad Sari. Boleh Ahmad apply Sari. Ahmad Sari. Contact nama. Famous lah. Nanti saya jadi macam Cik As. Saya blog. Tapi Johor area mana? Ada tengah ha? Pasir Gudang. Pasir Gudang. Okay. So macam cabaran hidup tu kurang kat belah situ lah. Kurang dekat belah situ lah. Tapi apa nama accommodation dia disediakan ataupun kena cari sendiri? Accommodation sendiri lah. Cuma kalau pergi Malaysia sendiri, oi. Sakit Seronok sangat. Kalau company sediakan, Memang goyang kaki lah. sedap lah. Sedap lah. Duit gaji memang buat apa joli je. Sambung. Tadi kan dia dah plan sambung. Sikit lah, ambil sikit Sikit lah. lah. Enjoy tu mesti ada. Jangan kerja 24 jam, Betul. penat juga. Tepu tu. Daripada segi rumah sewa dengan accommodation je lah kena bayar. Tu je lah. So tak rasa sangat lah. Betul Tak lah. rasa sangat. Itu pun kalau makanan kalau ada lebih pun saya yang bawa balik. Yelah, malam pula. Memang Makan save malam lah. pula. Makan Banyak tu. sih Bobi. Ya tu. Sebaik je aku tak post tahu. Jimat sikit. Yang ni jackpot betul. Yelah, sebab Nampak walaupun lambat dapat kerja, dapat tempat kerja terus senang. ya betul. Gaji dengan makan Tapi sediakan. macam bos tahu ke macam untuk sambung master ke ataupun Saya memang ada cakap memang akan mesti sambung. Cuma lambat lah. lambat faham. Alang-alang dah lambat ni biar terlambatkan terus. Betul. Rezeki tak tahu macam mana kan. Okay macam Cik As. Cik As sendiri kita tahu ada company kan. Tak adalah company. Maksudnya ada. Ada lah. Ada lah. Ada kecil-kecilan. Ada kecil-kecilan lah. Bukan company besar. Tapi ada. So Cik As kalau sebagai lecturer sendiri, ada galakan untuk bersama Cik As untuk bekerja ke ataupun tak? So dalam bidang industri. Maksudnya student nak habis Ha. belajar kerja dengan saya. Yang Cik As kenal lah. Ada pernah apply? Saya student kalau UiTM sendiri tak pernah. Yang saya tak galakkan pun. Oh. Disebabkan company saya ni kecil, bilis-bilis je. Bila So nak projek pun tak banyak lah. Tak mega projek. So student ni untuk orang fresh grad ni saya encourage untuk buat projek yang susah atau projek yang orang kata mencabar lah. So pergi explore dulu. Last choice macam contohlah Nawi 6 bulan, saya ada orang setahun tak jumpa kerja and then nak pakai duit, nak sadar keluarga and so on. Then in that case mungkin saya akan consider. Sebab itu memang tak ada choice. So niat saya nak tolong je. Tapi kalau macam boleh pergi. Sebab saya pun start macam tu. Saya start daripada CJ tu pun saya start dengan company yang agak besar and buat benda yang macam tak pernah buat ni. Sebab dari situ kita belajar. Sebab architecture ni dia bukan kita tengok sekarang, dia bukan tengok dalam masa 2 tahun 3 tahun. Future. Dia tengok dalam masa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Bawa nampak kenapa saya suruh awak kerja dekat tempat first awak tu. Lepas tu kenapa awak akan sedang macam patutlah Cik As ambil aku kerja dulu. Kalau tak aku tak macam ni. Gitu. So bukan tak nak ambil. Sebab saya tahu kemampuan korang, saya nak korang explore lebih lagi. Faham? Betul. So nampak intense lah tadi Ya. Sekejap lah. So kita develop balik. Kita tanya macam pengalaman-pengalaman lah. Okay. Boleh. So pengalaman apa yang kita tanya? Aku tak tanya kau. Aku tak nak tanya kau. Pula. Aku tak tanya Tapi kau. sebenarnya kita boleh relate juga. Dah intern. Kau ada kita mesti macam pengalaman kat office kan. Macam saya first time kita intern dapat join ni company hospital. Dapat. Tak adalah betul-betul jadi hospital tapi Medic planner. bukan KMI Kuantan. KMI Kuantan. Bukan gitulah. So macam terkejut juga sebab dulu time first intern time diploma
Time tu memang buat housing, buat warehouse. Kali ni memang banyak buat pada hospital. So dahsyat. banyak juga ajak juga benda-benda Main baru. gila, main gila. Memang gila. So macam relate juga dengan apa Cik Az cakap tadi kan. So kita kena explore dulu. Bila ni baru kita boleh. Lepas tu lepas dah explore tak tahu kita ada idea nak buka company sendiri. Betul. Sebab kita dah ada pengalaman kita sendiri kan. Tapi betul Cik Az punya nasihat saya sampai sekarang ingat. Sebab Cik Az cakap dengan saya. Saya tak ingat dah ni. Banyak sangat. Dia dah banyak sangat cakap dia dah lupa dah. Kadang-kadang saya tak bagi nasihat pun. Awak ambil as nasihat. Saya tak bagi nasihat pun. Tak, sebab Cik Az kata kalau nak intern kat tempat kecil. Betul lah. Itu ada. Itu impact besar saya. itu Sebab saya Kita tempat kata kecil. maksudnya jangan company besar. Oh, One ya? effect. Sebab aku Sebab? waktu intern dapat 2 choice. Okay. Satu company besar, satu company kecil. Lepas Ah. tu bila aku fikir nasib baik ambil company kecil. Oh faham. Sebab company kecil kita lagi banyak pengalaman memang betul dapat Cik Az. Saya semua buat lah. daripada A sampai Z. Dia kontra tau. Nak kerja cari yang mula-mula ni cari firm besar, firm yang ada nama sebab awak nak build career. Value. So contoh awak kerja let's say firm besar kan. Zahadid ke kan. So awak habis degree awak kerja Zahadid. Betul awak lompat kerja tahun 5 tahun awak kerja, tahun ke-6 awak tukar office kan. Dulu awak kerja mana? Zahadid. Wow. Confirm. Build a career. So dia gaji berapa? 10,000. Oh, logik kerja Zahadid. Okay. Kalau intern ni pula, kenapa saya ambil firm kecil? Sebab kalau firm kecil ni, awak akan buat A to Z. Betul, boleh belajar. Kalau firm besar, kita dah ada. Ini buat 3D, ini buat AutoCAD, ini betul. runner. Sampai aku sudah buat tangga je Ya, nanti. sebab saya dulu masa saya intern, saya pernah intern yang firm besar, tapi tak boleh bagi tahu lah. Saya intern first day, saya jadi first week, saya jadi runner saja. Pikiran ni. Runner lah. Runner. Pergi majlis kan. Bagi majlis. Lepas tu minggu kedua, saya jadi tukang beli goreng pisang. Allah. Sebab firm tu firm besar. Yelah tak ada ni Tak kan. memerlukan. Maksudnya dia nak bagi saya pun, dia dah ada department dia. Ya, So buat betul. apa lagi? Last kali minggu ketiga saya minta. Nak Itu pun kerja. lepas tu staff dia cakap macam boleh benda dah ada, just saya buat macam redraw balik je. Dia Boleh macam, tulis kat report lah. untuk buat report. Dia macam Okay. tak apa, buat explore sendiri. Yelah. Buat lah. Start dari situ pun dia cakap benda-benda yang saya bagi tahu korang ni mostly saya dah experience dulu. So Betul, macam betul. tak boleh macam ni, budak-budak ni kena buat. So, saya bagi tahu benda yang saya dah experience supaya benda ni tak berulang. Itulah, tapi terpulang lah saya, macam biasa lah, saya bagi option. Korang betul. pilih lah. Betul. Tapi saya intern kat company kecil juga. Company dia rahsiakan lah. Boleh Tapi spill the tea dia sekarang. macam pengalaman ada. Tapi kepenatan dia tu Biasa. membawa maut. Banyak luahan hati. Lepas ni tu buat Adam panel lepas ni. Kalau kami kecil ni masih lah. Kalau ada OT sampai pukul 12 malam Ya, biasa lah. Sebab kita bekerjasama macam team dalam Kita dah jadi staff tau kat situ. betul. Kita macam ada team. Dan team tu bukan team yang besar. So memang kita kena incorporate dengan semua benda kerja lah. Betul. Kena memang agakkan kadang seorang tu kena buat 2-3 kerja. Betul. Tapi dari situlah kita boleh build kita punya experience lah. Kita punya Develop valuable. kita punya skill lah. Betul lah. Betul. So macam kita dah pergi pengalaman kan. Nawi sendiri lah, apa yang pengalaman kau tak boleh lupa time kau degree Nawi? Sebab kau fresh grad. Fresh grad. Yang kau tak boleh lupa Nawi. Kita throwback balik. Macam Cik Az kita dah throwback Lama Macam nanti boleh spill the tea. Jangan speak semua ni. Sikit lah. Agak kalau dah terlebih Cik Az potong lah. Boleh. Cerita. Tapi sebenarnya crucial juga. Bahaya kot cerita ni. Tak macam yang boleh dicerita supaya tak mengguris. Kalau guris hati nanti kat akhir-akhir kita minta maaf. Kita manusia Nawi. Tapi kalau dia tak maafkan, Tak minta maaf. dah dosa dah tu. Tapi kita dah minta kan. Okay, tak apa. Janji dah dosa dah tu. Minta izin lah. Minta Minta izin dulu. Kat sikit lah. Sikit. Weh, bahaya lah. Tapi itu memang benda yang pahit lah. Yang Pahit pahit kan. lah. Boleh lah pahit ke manis ke. Ada yang manis-manis pun boleh. Manis-manis pun ada. Yang pahit tu macam aja. second last year. Second last year. Second last semester lah. Sem Sem 7. Macam kita orang Oh, Kat 7 lah. Seram. Buat housing lah. Nak tahu kan? Seram. Seram. Kita tengah hadap. Ni seram. Tak adalah crucial sangat. Cuma yelah, kita pun ada masalah kita dan pihak tu pun ada masalah diorang. Cuma kita orang tu tak sependapat lah. So dia ada berentum sikit. Tapi so far okay lah kita orang go through dengan
Alhamdulillah. Dah- Okay, cerita dia macam ni. dah- Oh, cerita dia panjang tapi tak boleh. So, maksudnya dah recover balik dah daripada masalah yang dah recover. dah hadap tu. Recover. Yang penting Pak Saiful tu perform lah. Cik Az tolong. Tak tolong. Tak, biar. Oh, tak ada maksud. Oh. Dia buat, dia layak dapat apa yang dia buat lah. Oh. Gitu. Saya bagi tahu dia dah. Ini, sebab masa tu saya mengajar dia orang. Oh. So memang saya transparent. Betul? Fair lah. AA lah, BB lah. So saya bagi apa yang korang layak. Betul. Cuma kalau contoh saya bagi murah sangat, maka tu lah. Mungkin kalau lecturer lain tengok, turunkan sikit. Saya turunkan. Tapi biasanya saya yang paling mahal sekali. Diorang tahulah. Susah oh. Tapi tu betul lah hakikat. Orang pernah. Orang pernah kan. dah rasa. Gitu lah. Lagi-lagi time create. Rasa macam Oh, pernah time bincang create. sebelum ni. Kenapa dia tiba-tiba macam ni? Dia ada sekali masa nak throwback sikit lah. Sikit Ah. lah. Okay lah. Yeah. Final pre-sub Pre-sub. Pre-sub. Yang extend masa sampai ke siang. Ya. Okay. Okay. So SL kita orang dia ada macam extend lah masa sampai ke siang. So masa Cik Az masa tu okay 2:30. Lambat tutup pintu. So end up masa tu adalah 2-3 orang yang lambat. Pump tutup pintu tak boleh masuk. Memang ketat habis lah. Memang ketat habis lah. Board yang pre-sub kan dah siap board kan. Ha. Board kalau kat bawah dikira tak ada. Ui. Ah. 2:30 tu maksudnya dah siap semua tampal lah. Dah siap semua tampal. Sebab Ngeri. Ngeri lah. masa tu memang tolong each other lah. Tak nak Tak nak tak siapa nak- yang fail lah. tak nak yang fail lah. Memang pop naik. RM1 pun RM1 lah janji tampal. Ya betul. Asalkan ada kat bawah. Asalkan ada dekat ni apa? Dekat partition. lah. Dekat partition tu. So tapi kita orang tak boleh tolong yang datang lambat tu. Ya. So memang dia orang duduk luar je lah masa tu. Ada yang nangis lah habis lah. Dia orang nak nangis pun tak boleh lah. Sebab Keringan air mata. Kering. memang termenung lah sekejap. Tapi alhamdulillah dia orang lepas. Lepas lah. Lepas juga lah. Sebab kadang benda tu dah siap. Cuma yalah. Yalah. Lambat lah. Lambat je lah. Ya, betul lah. Seram ke benda tu? Kadang tak tidur. Tapi sekali kalau dah tertidur tu. Nak Oh. bangun. Bangun pula 2 suku. Mm-mm. Submission 2.5. Nak print lagi. Nak Nak print lagi. print kau tak print print. beratur. Yang dalam grup dah. Yang tu dah tekan-tekan lah tu. Time management lah. Time management penting. Time management lah. Kalau penting. macam zaman Cik Az sendiri kan. Kalau Nawi di zaman kami lah. Dikira zaman kami. Cik Az di zaman yang dulu kan. Lama sangat. Tak adalah lama. Sebab dia macam Cik Az dia. Benda lah. Bukannya Tak, tak. bukan. Maksudnya zaman berteknologi lah. Faham tak? Dulu Cik Az ada pakai WhatsApp dulu. Tak ada kan. Tak ada lah. So how macam mana dia punya apa nama? Flow. 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 Dengan dia punya environment dia macam mana? Flow dia sama je. Lecturer bagi tahu pukul berapa submission. Then pergi hantar, chop. Maksud tak ada pin up. Dia chop pre-sub, dia chop je. Oh, macam tu je. Chop. Contoh dari pukul 2.30 sampai pukul 3. Wih, 30 minit lah. So lecturer tunggu lah di situ. Lepas pukul 3 lecturer tak ada. Lecturer yang pegang chop tu. Oh. So lepas pukul 3 kalau datang tak ada chop lah. Tak So dia kira dikira. tak submit lah. Walaupun siap. Oh. Tu lagi sakit lah sebenarnya. Sama So lah. bila final submission, pin up. Pin up sampai tak ada chop tu tak di access lah. Sebab dia kira tak submit lah. Sebab Yelah. tak ada chop tu. So auto fail lah. Auto fail lah. Even yang ada yang kena redo pun, dia kena gunting yang chop tu, letak balik. Kalau redo kan. Kalau macam dia nak redo, contoh pre-sub tu dia submit yang tak siap kan. Tapi submit lah. Tak siap, dia nak redo, dia akan gunting yang bekas chop tu tampal dekat board baru. Tu kira valid lah. Valid. Oh, valid juga. Tapi markah akan diubah jugalah. Kita tahulah, oh ni dah pre-sub, dia dah resubmit. So dia dah resubmit sebab dia potong yang tampal balik chop ni. So nak tak nak kena Beza dapatkan kan? chop lah. Siap tak siap. Ya. Ya. Beza. Yelah. Beza. Sebab tu aku tanya. Tapi kita pun pernah ke ada pengalaman chop dulu time Chop mana? SEM 5. Yang mana? Ada pre-sub juga. Ada. Ada kan? Ada. Ada kot. Mungkin ada Kita lah. submit. Submit. Come on. Okay, apa lagi yang kita nak bertanya dengan ni? Adam duk gelak-gelak Adam. Tak, sebab teringat Nawi dulu. Oh, kalau event tu paling Ya. semua orang kenal Nawi. Architecture memang best dengan event. Betul. So, event, pengalaman event. Tak ada Nawi? Nak cakap event Allahu Akbar. Tak apa. Biarkan. Event yang mana tu? Event mana Macam semua event je yang yang macam meriah. Kalau event tu tak ada. Menawi tak ada, tak meriah. Dia lah. Betul Macam tu. lah. Lagi time Kan, cantik betul kan. lah. Dia tak ada. So kiranya kalau event tu semua yang paling hype
starting peak nak hike tu semester 4 lah sebenarnya. Oh. Tapi tu kita belum masuk lagi kan? Korang belum masuk lagi sebab masa tu kita orang baru first time physical. Online. Before yelah. PKP kan? Sebelum ni PKP online. So masa semester 4 tu malu-malu sikit lah macam. Cik. Introvert lah, Introvert. introvert. So start semester 5. Semester 5 tu kita ada handle event. Apa event? Ni Dinner. Dinner. So masa tu saya di department gimmick. So masa tu semua tak nak lah. Bukan tak nak lah, maksudnya macam Segan lah. Kan betul segan lah. segan Lagipun yelah, diorang pun tahu saya punya kerja macam mana kalau kata-kata kerja ni memang tak buat. So saya macam offer diri lah. Okay, korang fikir apa yang korang nak buat, tak apa aku buat. Okay. So masa korang pernah rasa kan event kan? Rasa kita yelah. So start daripada tu lah. Start daripada tu urat malu tu putus. Start dari situ lah. Start dari situ. Lepas tu start daripada tu memang dah tak malu lah. Memang lagi mampu lah orang nak kata. So editor tolong cut lah. So korang kencana dapat handle 2 event Betul lah. Satu je kan. satu. Oh masa Yang sempat. Sempat tak? Sempat Aki Sport. Aki Sport. Aki Sport. Lepas tu baru nak hype tak lah. Baru nak hype kan lah. So senior pun kata, korang junior kan. So korang kena hype kan lah untuk batch bawah-bawah ni tahu exposure macam mana, architecture tu macam mana. So start dari tu lah. Semester 5 tu dah start sikit. Lepas tu intern. Nak cakap pasal intern ni lah. Event juga Aki Workshop. Rasanya ke China adalah batch pertama kan lepas PKP yang join Aki Aki Workshop. Workshop. Tak, kedua. Oh kedua. Pertama Makara. Makara. Oh sempat join lah. Ada Tapi juga saya lah. tak join lah Makara tu. Sebab yelah financial. Berat. Berat. Kat Sarawak masa tu. Naik flight. Okay, kita pun dah borak pasal workshop. Kalau tak boleh tengok episod apa? Episod Episod 3. 3. Workshop. So daripada Aki Workshop tu lah. Hmm. So Aki Workshop tu saya join. Okay. Join dah buat apa semua. Time pergi tu mata saya buka lah. Macam mana dunia architecture ni apabila kita canting, kita sosial dengan universiti-universiti lain. Betul. Macam mana. So start daripada semester tu 6 tu saya dah macam tengok melihat dah macam ambil ilmu lah daripada diorang macam mana semua kan. So saya bawa ke semester 7 dengan 8 lah. Tu yang tengok macam gila-gila tu kan. Semangat tu lah. Semangat tu yang bawa. Sebab time korang pergi workshop tu, korang bawa nama universiti tau. Ya betul. Semangat lain lah. So korang bawa nama universiti tu, takkan korang nak macam UiTM ni ayam lah. Universiti ni ayam lah, tak payah pandang. So kita orang daripada situ try exposekan kat korang lah. Kalau mana yang korang dapat tu dapat lah. Kalau yang malu-malu acah-acah kontrol macu tu Susah susah cakap Ayah duduk tepi lah tu lah. korang pandang-pandang sendiri pandai-pandai Geram Kalau macam Cik As kan, Cik As daripada UiTM, daripada Poli, Sijil, Poli, UiTM, UTM. UTM. So Cik As ada 3 environment. Macam mana pengalaman 3 environment berbeza yang Cik As rasa boleh kongsi lah? Pengalaman belajar. Pengalaman belajar. Event pun boleh. Event pun boleh lah, kalau nak Dari tekankan segi event Mana event lagi ke, best? dari dunia architecture. Event Mestilah UiTM. Event up sendiri dulu. event sama mostly setiap Aki Workshop vibe dia sama daripada dulu sampai sekarang. Okay. Cumanya mungkin input lah sebab zaman dulu input berbeza. Betul, Kan dulu tak banyak macam sekarang, dia punya event, dia punya aktiviti tak banyak macam sekarang. Tapi event semua event Aki Workshop mostly saya rasa zaman saya belajar 2 kali kot yang saya terlepas, iaitu event dekat UM1 dengan dekat UiTM. Chancery. Tak, yang sendiri tu kita orang yang handle. Zaman Cik As ke Batch, tu? batch kita orang tu lah, ahli jawatankuasa lah. Kita orang bantu yang handle batch tu adalah Chancery. batch Aki Rock. Yang main. Bawah Aki Rock adalah Aki Riot. Aki Riot pembantu first, kita orang anak archive pembantu second. So itu kita buat beramai-ramai lah yang seri tu yang di KSI. So semua event tu sebenarnya saya dapat networking saya sama saya workshop tu sampai sekarang, sampai kerja. Sampai sekarang kita orang still contact. And Padu dalam lah. tu ada yang
jadi bos dah. Oh. Ada yang AR dah, ada yang kerja developer, ada yang jadi kontraktor, ada yang macam-macam. So betul je kata, benda tu macam Nawi cakap tadi lah. Workshop tu sebenarnya korang kena manfaatkan bila pergi event yang join dengan you lain, manfaatkan, dapatkan networking. Bukan ada orang bercinta, ada juga bercinta, tapi ada je yang jodoh. Rezeki lah kan. Cerita lain. Kita tengok on architecture punya benefit lah. Okay, faham. Sebab kita tak tahu di depan hari diorang ni macam mana. Betul. Kan? So kebanyakannya saya punya kawan-kawan masuk workshop ni yang you lain ni, dia macam, ni jadi ni ada yang bagi projek, ada yang tak bagi projek, ada yang macam-macam lah. Banyak macam perangai. Ya, so macam benda tu banyak bagi benefit. Lepas saya habis kerja dan lepas habis belajar saya kerja, nak minta kerja pun saya boleh tanya, kau pernah kerja sini? Pernah. Ni jangan lah, dia banyak kan. Banyak feedback lah. Yes, and benda tu secara tak langsung dia macam baru saya nampak, berguna. Workshop ni patutlah kita ada akhir workshop setiap tahun. Betul. Kan? Kalau macam kau ni tak tahu lah, kau ni tak pasti, tapi rasanya macam tak ada. Kan kita ada event akhir workshop ni yang sangat besar yang dia akan dianjurkan oleh setiap universiti, tuan rumah bergili-gili. So pengalaman dia kalau in term of event saya rasa sekarang lagi meriah lah. Of course lah, dulu tak semeriah ni. Cumanya in term of networking ataupun in term of benefit daripada workshop tu sangat banyak. Betul. Awak dapat tengok board design yang gempak-gempak, ambil idea macam gini. Awak dapat contact number diorang, kita tanya, kau design macam mana? Kau ni kau buat macam-macam. Sebab setiap universiti ada kepakaran dia berbeza. Ada skill dia. Ada skill berbeza. Yang ni power ni, ini power ni, ini power ni. So bila korang buat networking macam tu, korang contact, tanya design kau macam mana. Even kau nak tutor sama-sama student pun boleh. Ya. Betul, connection lah. Memang kita boleh dapat connection yang lebih luas connection lah. antara benda yang sangat penting dalam architecture. Betul. Kita nak kenal orang. Sebab kan. bila kita dah kerja, let's say macam saya dah kerja kan, nanti kau nak minta kerja, contoh dia tu staff senior kat sana. Contoh lah saya Nawi dah kerja kat tempat sekarang ni. Saya dah tutup form saya nak kerja balik. Masuk kerja dengan orang. Nawi dah ada kat sana lah. Okay. So secara tak langsung, bukan kita pakai kabel tak. Nawi dah tahu saya macam mana. Boleh suggest. So bila interview, kita pakai dia akan bagi tahu. Bos, ini dulu ex lecturer saya, dia okey boleh buat kerja ni. Kan? So bos nak pilih tak pilih, bakal cerita. Bukan kabel, bukan kata saya tak. Dia ada advice. Kan? Maksudnya dia akan advice, dia akan bagi tahu. And biasanya bos akan tanya. Contoh senior, so Nawi dah kerja sana. Lepas tu korang, Cik Iqmal nak kerja from Nawi. So dia tanya, ni budak you kau ni. Kau kenal? Nawi pun tengok. Tak kenal. Kalau tak kenal macam tak kenal ni. Macam tak kenal, bos dia akan rasa macam kena interview proper lah. Nak tahu je. Tapi kau cakap, saya kenal ni bos. So bos cakap, Iqmal macam mana dia? Dia dulu pernah handle ni. Boleh buat kerja? Saya pernah tengok design dia. Okey lah, boleh lah bos. Bahkan biasanya ini soalan saya lah. Dengan kau macam mana? Saya up sikit. Dia bawah sikit. Macam. Tapi boleh buat kerja lah. Boleh. Secara tak langsung. Benda tu kadang-kadang setengah-setengah orang, employer ataupun bos lah. Kadang-kadang dia panggil interview direct. Kadang-kadang dia macam, dia malah nak fikir. Macam okey lah. Aku pakai kau je ni, kau recommend okey, aku ambil je. Kan. So networking ni banyak benefit. Banyak benefit. Dia bukan, jangan tengok sebagai kabel. Kita tu bukan pakai kabel. Kita orang boleh suggest based on kita punya perangai, based on kita punya skill dulu. Orang tu kenal kita dengan skill tu. So macam di center kita boleh tukar perception kita punya boss lah ataupun kita punya majikan. Sebab yelah, majikan dah percaya kita cara kerja kita kat company diorang. And after that kita pula recommend kawan-kawan yang kita kenal kat diorang. Betul. So diorang tahu lah. Itu. Okay. So macam Nawi sendiri pun atas Nawi kenal company tu atas kawan-kawan punya company ataupun memang tak. cari? Masa tu dalam grup ni studio A kan. Miss Ayan ada share, tak silap ada poster. Dia memang mencari job seeker. Tapi hantar je lah. Dapat akan cerita lah. Sebab kami masih ada. Saya dalam grup design tu sampai sekarang ada. Kita orang tak buang pun. Anything ada peluang pekerjaan ke, ada kerja. Macam saya sendiri nak bagi job kat diorang ke. Saya masuk dalam grup tu je. So kalau diorang macam nak buat, diorang nak buat duit lebih ke, dia cakap, boleh lah cik saya nak buat. Ada je kontak saya. Saya bagi lah. And macam ada kawan saya yang dah ada company sendiri juga kan. Macam, Lee kau ada tak student-student ni? Saya pass lah. Saya pass je. Saya bukan kata dia ni boleh buat kerja. So korang pergi ke rezeki korang. Kalau korang interview lepas lah. Ya betul. Susah juga. So kalau ada networking, baik-baik dengan orang lah. Kena baik-baik lah. Betul. Cuba maksudnya
buat baik dengan semua orang lah Yalah. yang kita. Tapi kalau bab networking ni, kita tak boleh buat jahat dengan orang jugalah. Betul. Itu key dia lah. Jangan. Jangan buat baik dengan orang Jangan apa, jangan hilangkan trust orang percaya orang betul tak, Cik As? Orang tak nak kerja dengan kita. Sebab saya macam kalau bab networking ni, saya pun memang pandang tinggi dekat saya punya bekas bos saya lah, kat tempat intern. Sebab cara dia, macam saya cakap, aku pernah cakap dulu waktu episode arkiteknya adalah businessman. Siapa yang pandai Arkitek ni adalah businessman. Sebab bila kau dah jadi arkitek, mesti nak kena cari orang untuk berkenalan. And macam contoh macam bos saya dululah, dia dah macam hospital. Tak tahu dapat KMI kat Terengganu, dapat dekat belah kat Kuantan. So dia macam berterusan. And dia pun ada juga kenalan dengan hospital lain. Dapat juga projek lain juga. So dia macam berterusan lah benda tu. Kita macam ada unlimited resources of projek. Macam gitu lah. Dia sebab dunia arkitek ni kecil je. Pusing-pusing situ. Orang pusing orang sama. Sumpah saya ibu, awak tanyalah yang dah grad ke, yang dah senior-senior ke, even budak best saya ke, budak best senior-senior junior saya ke, korang akan pusing benda yang sama. Betul. Kan tengok IG, ni aku macam kenal dia ni. Kau kerja dengan dia ke? Betul. Kan tadi saya main minta dengan orang, jumpa senior saya. Dia kat sini. Tanya Iqbal. Kecil pun benda sama. Pusing. Korang tak akan architecture ni selagi korang tak keluar bidang lah. Selagi korang tak jadi jadi apa yang keluar bidang, jadi orang jual semalam ke, yang betul tak ada bidang construction, mungkin susah sikit nak jumpa. Tapi kalau dalam bidang construction lagi, InsyaAllah akan jumpa muka yang sama. Betul. Networking dalam lain bidang pun sama kan, Cik As? ID ke apa kan? Betul. Construction ni sangat kecil. Architecture lagilah kecil. Semua sama je. Betul lah. Saya intern pun dengan senior saya, Bash Aizak. Betul. Aizak. Bash Aizak. So macam pusing-pusing situ lah. Okay, apa lagi? Nah, ni dipersoalkan tanya pasal seram ke apa ke? Seram tak bagi tu kita tanya Nawi lah. Okay, Nawi. Bukan seram. Okay, contohlah dulu time belajar, Nawi dah 1 year after graduate. Dah 1 year Apa rasa perbezaannya kita buat kerja dekat studio dengan dekat tempat kerja? Sebab kita tahu tempat studio ni kadang kita rasa macam bebas sebab nobody watching kita kan. Tapi tempat kerja ni selalunya supervisor ke apa. So macam mana pengalaman Nawi? Apa rasa membezakan benda tu? So membeza dia lebih kepada kecepatan macam mana kau nak buat benda tu lah. Kecepatan Timeline lah. So apa yang sama je kalau time belajar pun dia ada kerja timeline dia. Tapi kalau time belajar ni kadang-kadang atas budi bicara lecturer juga kalau macam tak apa boleh extend. Tapi kalau time kerja ni deadline tu memang itulah deadline dia. So memang nak tak nak kau kena Pulun habis lah. Kau nak tak tidur ke apa lagi. Tak lah janji, yang penting siap. Tu perbezaan dia lah. Lagi satu nak cakap kalau time belajar ni biasalah kalau design tu kita boleh outstanding. Outstanding. Betul. Tapi kalau gelak. Kita kena apa explore lah. Explore daripada biasa. Kalau dah masuk kerja ni faham-faham sendiri lah. Dia control sikit lah. Dia control sikit. Memang control habis lah. Cuma kadang tengok firm tak kalau dia bagi explore benda tu sikit-sikit, boleh apply, boleh. Boleh kongsi sikit lah macam gap antara nak sambung master dengan degree tu berapa beza? Kalau requirement sebab before this ada. Kalau based on apa yang saya tahu daripada lecture sebelah habis tu, untuk sambung ke UiTM, untuk requirement nak sambung master kan, CGPA bawah 3 setahun minimum requirement. Atas 3 6 bulan. Internship dikira ke? Apa? Internship tak dikira. Tak dikira Tak dikira. Maksudnya kita punya tu salah. Tanggapan kita salah. Tanggapan tu memang salah lah. Dulu pun macam tu juga. Ketiga je nama itu. Internship Tapi tak tahu, saya pernah dengar juga. Dia kata intern punya masa dah boleh dikira dah sebenarnya. Sebab kalau kita punya portfolio tu kuat, dah boleh. Sebab contoh waktu internship dapat pegang something yang big, boleh. Tapi kita intern pun 4 bulan. Tak cukup lagi 2 bulan. 2 bulan lagi nak cari mana? Tapi dia kata boleh kira lagi. Tapi tak tahulah, mungkin the future punya baru requirement kita tak tahulah. So atas daripada 3 tak ada, itu je 6 bulan lah. 6 bulan je. 6 bulan. So basically memang kalau nak fast track memang tu lah. Betul. So korang kena cover CGPA korang kalau korang nak fast track lah. Fast track Tapi based on experience, Alhamdulillah jaga stay je lah dulu. Kerja je lah dulu. Kerja ni best tak, Nawi?
Tengok dapat duit. Dia tanya kan. Kerja ni best tak dapat duit. Itu memang sudah semestinya lah best dapat duit kan. So dapat macam mana kita nak manage duit macam mana apa semua. Money. Dapat duit boleh joli Takut-takut nanti kan beli pistol yang tembak duit tu. Jangan Pasal kerja tu biasalah, kerja mesti ada pressure dia. Tapi tengok pada industri mana yang kau pergi. Environment macam mana. Dia tak semua benda environment tu best. Mungkin ada yang gaji best, environment tak best. Ya betul. Mungkin ada environment best, gaji tak best. So depends lah macam mana kau nak handle benda tu. But nice juga. Macam tadi pasal apa cakap pasal due date kat office kan. Sebab kadang kita nak kejar due date dekat tempat kerja dengan belajar ni memang beza sikit. Sebab tempat kerja ni kita bila due date tu kita bukan melibatkan satu pihak je tau. Kita kadang melibatkan banyak-banyak pihak. Contoh macam consultant, lain-lain kan. So itu yang macam susah sikit. So macam kalau tempat macam belajar ni due date kita hanya dengan lecture untuk markah apa kan. Tapi masa kena ditepati jugalah. Janganlah ni. Kalau industri lebih nak convince orang tu lah, klien kan. Betul. So kita nak macam nak impress klien tu lah. Macam company ni buat laju. Cepat pun cepat, baik pun baik. So mungkin next project mungkin kita akan dapat macam tu lah. Betul. Bila kita dah dapat buat satu kerja yang baik, bos akan percaya kita lah untuk buat the next project ke kan. Tapi kalau percaya sangat macam banyak pula. Saya pun terfikir tu kan. Mantap ni. Kalau perform sangat banyak pula kan. Semua orang minta tolong. Betul kan, sikit-sikit Ikmal Ikmal buat ni Ikmal buat ni Sikit nak sikit nak tak Nawi perform kan. Tapi kalau kena dengan gaji yang kita dapat, kadang rasa tu macam okey lah, dia tak Berbaloi Jam mata lah. Jam mata lah. Tunggu je bulan je, tunggu 1 bulan je. Tak tahu bunyi bebeng to you. Okay. Mata duitan ni. Dia mana duitan ni? Semua nak ambil architecture sebab nak nak kaya. Tak, bukan. Perspektif macam apa nama arkitek tu kaya, lepas intern baru nampak. Lepas intern baru nampak sebenarnya. Sebab kadang kita kena realistik juga. Realistik lah. Yang kaya tu bos. Yang inilah. Ni tu contoh bos ni. Sebelah dah nampak lah. Okay. Naik lah. Thank you kru. Okay, Cik As. Kalau Cik As sendiri kan, kita bersebelahan dengan Singapura dan juga Indon, betul? So kalau Cik As sendiri, kalau macam student Cik As untuk dapat offer keluar, apa nasihat Cik As lah? Macam, you should go. Or you have to think this. What should I do? What should I do? What should I do? Kalau saya kan, kalau Indo, Singapura, Kemboja, Thailand, saya galakkan pergi. Sebab diorang beriklim macam kita, tapi diorang ada earthquake lah. Kan? Betul. Tapi sekarang Malaysia pun ada earthquake lah. Sekarang kan banyak tempat dah ada earthquake kan. So saya akan encourage untuk pergi. Sebab sana korang akan buka mata lagi. Nak tahu identity design architecture kat sana macam mana. Macam mana diorang tackle kat. Sebab setiap negara berlainan cara approach diorang. Korang tengok UK punya architecture macam mana. Kan korang belajar history kan. Zahadi dekat sana macam mana. Abu Dhabi macam mana. Dubai macam mana kan. So benda-benda tu adalah membuka mata. Sebab tu architecture ni korang banyak pergi trip. Sebab nak buka mata. Tapi bila korang dah kerja ni, saya encourage untuk pergi tu, pergi lah. Overseas, pergi kerja Singapura, keluar daripada Malaysia. Yes. Cumanya tengok korang punya matlamat atau visi. Kalau korang macam memang dah nak aku nak kerja, let's say money base, aku nak duit je, pergi lah Singapura. Kan? Nice lah. Tapi kalau awak kata macam aku nak dapatkan ilmu architecture, pergi boleh Singapura, tapi bukan takkan stay lama lah. Sebab awak macam duduk, okay dapat ni cukup balik. Cukup balik. Sebab setiap negara akan ada undang-undang dia, bylaw sendiri, korang belajar bylaw sendiri. So kalau korang end up nak practice kat Malaysia, so nanti korang sendiri akan pening. Betul. Sebab ada kawan saya yang practice kat luar, yang kerja kat luar, bila balik Malaysia, kerja firm Malaysia, dia akan pening kejap awal-awal tu. Sebab tu dia kerja tu kerja Singapura 2 tahun. Guideline. Singapura guideline bomba lain, guideline BL lain. Kan 2 tahun kerja kat sana. Balik Malaysia, kerja office Malaysia, terbawa-bawa. Macam alamak. Lepas tu dia dah lupa BL kita ni macam mana. Itu ada konsekuensi sikit lah. Tapi in terms of design, saya rasa Singapore better.
Singapore better. Nampak canggih lah teknologi Betul lah. juga. Teknologi base design kita boleh fight. Cumanya teknologi diorang saya rasa jauh lebih depan sikit daripada kita. Tengok kalau apa tu macam- Changi Airport. Changi Airport. Airport. Tengok Changi Airport. Kalau style macam dia. Indon tropical punya Ya. design dia Diorang better kuat daripada lah. kita. Memang. Kemboja, Thailand, Indon tropical design dia lagi better daripada kita sikit. Betul. Teknologi Singapore. So setiap negara ada kelebihan masing-masing. Benefit dia. So saya Speciality. encourage lah kalau nak pergi encourage macam diorang pun ada. Best diorang ada 2 orang sekali Ada. kat Singapore. Oh tengah nak ni. Oh. kerja kat ada Singapore. 2 orang Syamil dengan Mustaqim Mustaqim. Mantap Mustaqim. So aku rasa kalau kau nak tahu pasal Singapura kau Boleh invite pula dia? invite. Aku rasa memang patut lah kau invite. Nice kan? InsyaAllah season 2. Kita boleh propose dekat ni. Ni group. Tapi So aku kira rasa dia okey je kalau nak panggil. kira rezeki gak kan sebab macam korang baru grad. After dapat ke? dah 1 year dah dapat Betul. kerja offer abroad. So luar. macam rezeki lah. Rezeki Rezeki. dia. So Ya. macam Nawi ada plan ke keluar ataupun hanya travel keluar? Macam mana Nawi? Tak. Kalau kerja kat luar tu mungkin lambat lagi kot. Oh. So sebab ada timeline sendiri kan. Ya betul. Mungkin Ada target. Betul. Bagus Nanti Nawi lah. ni. Tapi memang target lah part tu. memang target lah. Memang target Cuma lah. cepat atau lambat lah. Betul, Ni dah betul. lambat lambat sikit lah. Nawi sampai part 3. Oh. InsyaAllah amin. Amin. Memang target tu ada lah. Bersama-sama. Saya three. benci awal. Ah, Ya. Nanti saya kerja dengan dia pula. Oh. Share partner lah. Share Share partner. partner. Kalau dulu macam saya pernah cakap. Kalau korang ni architecture student apa cakap dengan budak batch dengan Amada dulu kot. Kita boleh build company masing-masing. okay, apa nama Cik As? Kalau macam pendapat Cik As ada macam sesetengah orang yang masih dalam dilema, betul? Sambung master ataupun tak. Apa nasihat Cik As lah? Bukan nasihat, pandangan Cik As untuk kau tak payahlah kau. Sebab ada yang batch sekarang ni ramai yang graduan UiTM, graduan ni architecture. Yang macam aku ni patut kot sambung master. Aku rasa aku nak sambung master sebab aku kena ada title. Mostly perempuan lah. Perempuan akan macam aku kena sambung master Yeah. sebab aku tak boleh di tahap ini lah. Cerita Perempuan. Cik As yang Cik As Ah, cerita okay, kat apa? saya. Cik As rasa okay, apa yang Cik As rasa? Dia sama master ni dia ikut Pada diri masing-masing. lah. Pada Dia diri. pun lah macam tu lah. Ikut masing-masing and korang kena ada Target. matlamat. Sebab tu Okay. Nawi ada target dia tadi. Hmm. Dia ada target. Contoh dia kata Nawi target dia part 3. So dapat part 3 dia kena buat timeline tu. Sebab macam pernah dengar kan quote kan, if you doesn't have plan, then you plan to fail. Ya. Betul. So kena ada plan tu. Hmm. Jadi tak jadi belakang cerita. Hmm. Tapi kena ada plan tu. So kalau korang ada plan nak jadi part 3 kan, kena ada part 2. Part 2 is master. So sambung lah. Hmm. Tapi kalau korang tak ada macam korang cakap aku jadi kontraktor je, part 1 is enough. Betul. Kan? Ataupun korang kata nak jadi graphic design, Part one part 1 is enough. Saya nak jadi fotografer, nak jadi videographer, nak buat podcast macam ni, Part 1 je. part 1 cukup. Cukup. Sebab architecture ni walaupun belajar part 1, part 1 dia korang belajar dekat part 1 architecture ni merangkumi pelbagai Betul. benda. Ha. Korang bukan belajar architecture je. Berat lah. Kan buat podcast ni, kalau korang tak belajar architecture, saya rasa korang tak buat podcast. Betul. Kau tahu nak setting ni macam mana semua studio ni. Betul. Kan? Aaron jadi host RTM. Hey. So boleh. Maksudnya siapa yang master boleh sambung. Yang mana ada visi yang VC pula. Yang mana ada visi yang jelas. Matlamat Nak dia. jadi matlamat yang jelas, nak jadi apa next. Dan sambung. Betul. Sebab master ni dia tak banyak choice lah. Master antara jadi lecturer, sama PhD, doktor jadi lecturer dekat mana-mana universiti apa semua. Or master part 2 dan sama part 3. Part 3 lah. Ataupun master ni nak demand gaji lah. Ya, betul. Itu je lah. So kalau macam tak ada ke arah tu, No need lah. Part 2 lah. Part Tak 2 perlu. pun Sebab Aku waste your time tu dia, lah. dia Cik bukan Az. dia lah. Dia, kalau bagi saya lah, ini personal opinion kan, sebab ada orang akan offer nanti kan. So betul. ini based on experience saya lah. Kan based on experience kawan-kawan saya, student-student member saya zaman poli. Sebab kita sebenarnya tak tahu rezeki kita macam mana. Mhm. Kadang kita nak part 2, kita nak part 3. Ya. Tapi Tuhan kata Rezeki kau sampai sini sampai je. sini je, sampai part 1 je. So you buat macam mana pun, repeat sampai fail, sampai kena reject part 2 you. Kan, ataupun part 3 sampai you give up, sampai you kata dah aku dah malam. Ada juga Ya betul. kan, sebab in real life Betul. ada orang yang bukan part 3 yang lagi power daripada part 3. Faham. Itu memang Itu reality banyak. banyak banyak. So benda tu end up rezeki masing-masing. So siapa yang nampak vision yang jelas untuk sambung part 2, part 3 or part 2 PhD and so on,
go on. Tapi kalau siapa-siapa yang nampak macam bapak aku buat bisnes ni, aku nak sama bisnes bapak aku ni, go on. Kita tak tahu in future. Cuma siapa yang betul-betul passion, minat architecture, nak pursue architecture sampai habis, you should go. Memang disarankan lah. Disarankan sambung 4 tu. Jangan habis kat sini. Betul. Direction and purpose tu sangatlah penting. Kena jelas lah. Tapi biasanya kalau ambil master tu memang dalam bidang ni jugalah kan. Ya, dalam bidang ni. Ada ke yang daripada architecture kita pindah ke master ID, boleh ke Cik As kalau macam tu? Master ID saya tak pasti. Tapi as long as dalam bidang macam design base, design studio, rasanya boleh. Tapi kena check lah, you kena check. Setiap universiti lain-lain dia punya requirement. Cumanya yang setakat ni yang ada beberapa yang saya kenal dulu degree master in project management, ada building management ada. Dia still dalam building, still dalam construction tapi master bidang lain. Tapi boleh. So yang lain tak pasti. Kena check lah, dekat universiti lah yang tawarkan program. Faham? Lagi satu. Ada lagi pertanyaan ni Kumal? Rasanya Sebab jauh kita datang ni, duduk guest ni. Seorang dari sejam je bro. Jangan kita sampai buat part tu. Korang tengok ni berapa kali Cameraman tukar bateri. Okay, macam contoh kita nak relax sikit. Asyik industri tense sangat. Kita kongsi pengalaman yang korang macam Cik As dengan Nawi kan. Tak ada ke kisah, maybe kisah seram dekat studio? Kisah seram Ataupun dekat office ada seram-seram. Seram-seram kat office tu. Office ada seram. Office ada seram. Yang gaib lah. Yang macam Romo, okay aku kena balik lah. Tapi kalau nak ceritakan masa tu, member je lah yang kena. Member, apa dia nak cerita pengalaman member? Masa tu semester berapa lah? Semester berapa aku? Macam ajak member. Dia tanya orang belakang. 3 tak? Semester 3. PKP Masa tu PKP. Tapi kita orang dapat masuk lah. Lepas tu itu jam juga lockdown. Datang pula. Maksudnya korang sempat online kat sini jugalah. Kan ada kelas kat sem 3 tu. Masa tu semester pertama half. Half. Okay. So semester 2 tu macam masa tu COVID dah slow sikit. So kita orang dah sampai. Okay. Hari kedua quarantine tu, lockdown. Pula. Lockdown lah. Kat sini lah. Dah sampai sini lah. Baru pengumuman masa tu. Baru pengumuman. Lepas tu terpaksa lah online dekat bilik. Nasib Nabi lah. Tepu mat. Design macam tu. Jam lah. Lepas tu tapi ada je yang pergi studio apa semua. Boleh tapi jaga jarak. Masih dibenarkan lagi yang buat kerja kat studio? Boleh. Cuma biasa lah pakai mask apa semua. Bimas lah. Okay lah. Bimas sikit lah. Tapi yang kalau nak dibalikkan cerita pada yang seram tu. Yang seram tadi tu. Adalah member 2-3 masa tu dia orang nak stay up kat studio buat kerja. Submission nak. Dia orang macam kena kacau sikit lah. Tingkap atas tu kena cakar. Pula. Railing besi kena ketuk. Tapi Pukul tak ada berapa environment. Dalam pukul 12 ke 1. So boleh tahu jangan nak stay up sangat lah dekat studio. Dekat college mana tu? Tak, kat studio ni. Studio. Kat Next lah. Studio. Kat Next. Jaga-jaga lah. So kat situ dia dah macam bahaya. Tapi dia orang cuti dalam beberapa hari je lah setiap studio. Lepas tu dah hantar balik. Pergi kerja kan? Bagi benda tu reda sikit lah. Teruk kot masa tu. Nawi tak pernah kena lah? Tak pernah sebab tak duduk studio. Faham. Prefer buat kat bilik lah tu. Tapi tu nak tahu juga keadaan studio waktu PKP kat macam tu Ke meja dijarak-jarakkan? Tak Who knows? Sebab benda tu kan? Meja tak dijarakkan. Cuma satu board tu selang satu. So dalam satu cubicle tu macam 2 orang. Ikutkan boleh 4 orang kan. So dapat opposite itu lah. Sampai memang luas lah. Memang tak boleh bangun. Macam dia seorang dapat meja lah. betul. siapa yang pantau dulu? PB lah. PB lah. Yang pantau benda tu apa? PB lah. PB lah. PB yang pantau. Standard lah PB. Cik As dah masuk waktu COVID lah ke sini? Cik As masuk sama kita Masa tu saya ajar dekat luar. Masa tu diorang tak boleh pakai studio. Kena buat dekat dulu ada macam apa kita panggil study launch kat luar. Study launch. launch. Tu best mana? Atas Aizat best apa? Sloker. 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 Saya pernah ajar diorang dekat luar lah. Studio tak boleh masuk masa tu. So waktu design lah, lain semua online.
Design saya design untuk design dibenarkan lah. tutor bukan kat studio kat dekat luar. Kita orang setting kat luar lah. Boleh lah tapi susah sikit lah. Ketat sikit lah. Ketat sikit. Cik As ada seram-seram. Cik As kan selalu kat studio juga bersama-sama student. Dia nak bagi seram dunia ke apa ni? Seram kalau kat sini memang banyak. Sebab tempat ni dulu memang keras lah. Tempat UiTM SI Ya, dulu. Betul. Kalau korang tanya lecturer kat sini pun, lecturer yang lama-lama yang dah dah pencen ataupun nak memang sejarah dia ni adalah hutan belantara. Memang hutan tebal lagi. So bukan tempat kita. Tempat dia. Okay. So dah nak buat apa lah. So ada lah mungkin sakit-sakit baki yang kat sini. So biasalah. So gangguan tu biasa ada. Senang bercakap tu biasa lah. Biasa pernah dengar zaman saya pun ada. Kan nampak orang sama. Nampak tiba-tiba ada kat tingkat atas kau. Biasa. Banyak lah kan. Banyak. Kita banyak. So nak stay studio boleh je tapi berteman lah. Tak ada takut sangat. Dengan Adam ke. Adam dengan Iqmah 2 orang. Okay. Adam tak payahlah. Adam. Adam boleh rupiah ke kopiah tu. Apa-apa hal cari Adam. Selalu dia bukan makan ni. Kopiah dia makan MU. Ui lain macam. Jadi saya tukar penampilan. Tukar penampilan. Orang jauh kena macam baik sikit. Tapi Adam tak boleh fake dah. So seram biasa macam tu je lah. Itu je lah. Kalau kat office tak ada. Kat office aman lah. Aman. Cuma yang seramnya bila kita minta claim. Tu seram. Claim tu biasanya tak akan dapat lah. Ataupun kalau dapat pun mungkin lagi 3-4 bulan lah. So itu seram kat office lah. Itu seram betul lah. Hantar claim bulan ni. Dari sini bulan ni hantar claim. Tahun depan lah dapat. Raya belum tentu dapat lagi duit raya. Lama kadang ada company begitu Itu biasalah. Itu yang seram dia lah. Itu yang seram lah. Itu yang macam aku nak tutup lah office ni. Itu yang seram lah. Kat office tu je seram. Mesti tak ada. Nak minta claim MC je. Mileage. Kadang kalau kena pergi projek sampai ke luar negeri tu, kadang macam company saya okey lah sebab dia sediakan kereta sendiri kan. So tak ada sangat. Tapi kalau menggunakan transport sendiri ni, dari situlah kita kena rasa kat claim. Tapi Cik As jadi lecturer bila? Masa PKP? Akhir PKP. Sampailah 20. Kau habis bila ni? Tahun lepas. Setahun lah. 2025, 4. 5 kan? Lepas kau habis tu. Tak, Cik As waktu dengan kita orang sen 5. Ada. Waktu dengan kita orang sen 5. So sekarang 47. Setahun lah lebih kurang kan. Intern 45. Lebih kurang lah. Maksudnya Cik As jadi lecturer tu adakah memang aku nak jadi lecturer lah? Tak adalah, saya tak expect pun. Macam mana boleh tiba-tiba rezeki ke lecturer tu Cik As sendiri? Saya zaman PKP macam projek tak ada kan. So apply lah lecturer. Kan rezeki apply, dapat. Lepas tu parents saya memang suka saya kerja Cikgu. government. Kan orang tua-tua biasalah kan akan nampak macam government secure sikit. Walaupun saya ada bisnes kecil-kecil tapi tak secure. Bisnes tak secure kan. Ada naik turun. High risk lah. Ada risk. So high risk lah. So bila kerja lecturer ni datang mengajar je, bulan dapat gaji. Sampai masa dapat pencen kan. Sampai 6 tahun dapat pencen. Yang pencen tu yang penting tu. Yang pencen yang penting kan. So easy peasy. Kenapa you nak pilih hidup susah yang rumit-rumit nak kena fikir. Tapi kadang-kadang nak keluar daripada zone selesa tak ada. Saya macam tu. So sebab tu macam tak apalah sebab mak kan, mak kita. So kita apply. So tawakal je. Apply. Tutup dapat. Saya macam tapi saya tak expect lah. Memang saya kata memang ada rezeki ada. Tak ada. Tak apalah kan. Sebab lama juga Cik As kan. Lama agak lah. So macam tak apalah. Saya ingat lagi masa Cik As ajar sudusi structure. Saya tak kerti structure. Sumpah saya tak kerti structure. Cik As ni macam nak ajar macam mana? Ajar? Ajar? Balik. Salah ni Cik As. Diwit kan? Shout out to Diwit. Diwit power tu. Dia power structure. Diwit macam mana. So saya ajar. Dia tengok dekat whiteboard depan kan. Salah ni Cik As macam ni. Macam mana? Sebab saya memang tak kurang lah. Saya calculation kurang lah. Draw, technical, okay boleh. Sebab saya kat arah tu. Otak kita, saya ni bukan otak engineering. So kira-kira ni dia lukis-lukis lah. Sekar sikit lah, sikit. Kalau nak buat tiang bengkok-bengkok, boleh. Boleh. Nice. Orang lain kira. Orang lain kira. Tiang bengkok-bengkok ni aku nak bengkok. Aku nak macam mana bengkok. Kau kira lah macam mana pun jadikan dia tak untung. Itu yang gaduhan engineering architect.
Nawi. Oh. Soalan tahu daripada juga. kru. Ini soalan ini lagi menyeramkan sekarang. Takut tak dengar. Soalan kru belakang tanya. Nawi nak jadi lecturer ke? Oh. Ya atau tidak? Ataupun Dia sebenarnya 50-50 lah. Oh, 50-50. Based on tengok lah plan macam mana. Sebab memang tak terfikir lagi nak jadi lecturer sebenarnya. Mungkin jadi macam Cik Az ke. inspired Inspired dia. Macam seronok kan. Dia sebenarnya parents pun ada lah. Macam mak saya pun cikgu juga. So dia nak macam keturunan dia ada lah. Jadi macam cikgu ataupun lecturer. Tapi tengoklah macam mana. Betul. Kalau ada rezeki ada. Kalau tak ada, go through part 3 lah. Amin. 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 boleh Encik Hasan. Boleh semua boleh part 3 ni. Kru semua ni. Kita kalau tengok pun insya-Allah di part 3. Wow. Jangan lupa tengok je. Jangan quit je. Kalau tak quit, Ada peluang untuk peluang. part 3 tu sampai. Lambat dengan cepat je. Dah kita dah ada masa lagi ni. Ada. Kru berapa lagi masa kru? So selalu kan kita orang dia akan jadi 50 minit lagi kata. Ada extra time. Kamu relax je. 2 jam. Datang daripada Jawa. Kau cakap Datang 2 daripada jam. Jawa. Dia kena buat 2 part ni. Cik Az. Tips. As a industrial person dan ex-student, what your advice untuk Saya cakap dulu, Cik Az cakap dulu. Awal lah. jangan berebut. Kalau for me lah, apa yang korang nak capai itulah adalah korang punya ni lah. Cik dia. Sama ada kalau korang nak sambung part 3, mesti ada nak buat design apa semua kan. Tapi keep in touch. Mungkin buat design sendiri ke. Kalau macam bukan nak claim bukan nak claim. Tapi semasa yang 6 bulan tu, 6 bulan tak bekerja tu, keep studying 3D, keep studying rendering, macam mana nak mahirkan skill supaya tak luput lah. Tak tumpuk. Tak lost lah kita punya touch. So daripada situ lah nampak lah progress dia daripada 6 bulan tu. Kenapa 6 bulan tu tak dapat kerja dengan sekarang. So hasilnya dapat lah. So nak tak nak korang kena keep training apa yang korang nak tu, supaya dapat hasil yang lebih gempak lah. Nawi dia tak suka design dulu. Oh ya. Subjek apa? Saya ajar dia design masa part 5 dengan part 7. Part 5 tak suka design. Benda apa tak. Mengarut-ngarut design. Jangan katakan Cik Semua nampak. Dia ni boleh buat. Sebab masa benda tu terjadi pun sebab intern lah. Intern buka mata. Intern tu buka mata. Sebab intern tu nak buat macam ni tak boleh. Ada law. Betul. Nak macam ni tak boleh. Okay, so macam berfikiran lah. Okay, ada lagi 2 sem ni. Buatlah apa benda yang kau nak buat. Benda yang pelik apa yang kau nak buat, kau buat. Janji benda tu logik di akal lah. Boleh diterima. Boleh diterima. Sebab nanti after belajar susah nak dapat. Sikit-sikit by law. Lepas tu pasal duit lagi kan. Costing lah sekarang. Costing. Sebab kadang kalau kau pakai duit kita sendiri nak projek tu okey lah kot kan. Sebab kita pakai duit orang. Mak sendiri boleh lah. Mak sendiri boleh lah. Tapi kalau pakai Terkeluar sini boleh lah. kadang kita dah propose lah dekat klien nak macam ni. Oh, mahal lah. Mahal lah. Kita cuba kurangkan sikit. Mahal lah. Time meeting kena. Last tak puas kan. Tak bayar. Lala petak juga. Kalau kan ada dekat tu orang buat troll kan. Masa belajar, design gempak. Jamban je. Macam tu lah, lebih kurang je. Betul. Saya setuju dengan benda tu. Okay, kalau Cik Az, nasihat Cik Az macam mana untuk yang masih struggle lagi sekarang? Kerja lah. Dari segi kerja boleh, untuk yang student pun boleh. Kerja bagi saya lah. Kerja ada. Architecture ni kerja insyaAllah akan dapat. Cuma lambat dengan cepat lah. Kan itu korang bersabar lah. Macam Nawi lah. Kan contoh Nawi depan mata. Kita tak salah orang korang ambil ni. Betul. Kan kalau korang ambil yang habis-habis terus dapat kerja. Itu rezeki kan. Mungkin tak ada challenge lah. Tapi Nawi ni dia makan masa beberapa bulan. Mengganggu dulu satu semester kan untuk dapat kerja. So dia boleh cerita macam mana struggle dia tu. Sebab kita nak dengar struggle tu. Yang happy ni ya, semua orang boleh. tak best. Yalah. Happy ni macam mana aku nak belajar kan. Benda yang susah ni aku nak belajar. So nak kerja, apply je kerja sebanyak mungkin. And pastikan ada skill yang cukup untuk kita demand. Macam you nak demand gaji naik tinggi-tinggi ke, nak start kerja dengan gaji 3,000, 4,000. Kan tak mustahil, benda tu tak mustahil. Betul. Budak PSMAwi pun ada gaji macam tu. Tak mustahil. Starting dah tinggi meletup. Tak mustahil. Tapi satu interview, you kena convincekan boss you, employer you tu untuk tahu apa yang you ada. Kan you jangan pelik bila you tengok let's say orang yang A design,
dengan orang yang B design ataupun C fail, B minus design. Bila kerja B minus ni gaji lagi tinggi daripada A ni. Rezeki dia lain. Sebab rezeki setiap orang berbeza-beza. Ya betul. Kan? Lain-lain. Yang ni mungkin Tuhan bagi rendah lu, ni banyak lu. Kan? Yang pasti korang kena tahu value diri korang sendiri. Kalau korang tak tahu kelebihan diri korang tak boleh nak offer apa-apa kepada bos tu. And bos pun tak ada sebab lah. Nak ambil korang kerja kan. Ataupun nak bayar, saya nak gaji 3,500. Bos akan tanya, okey 3,500, awak boleh buat apa? Revit boleh? Boleh Revit. Okey, berapa lama boleh buat Revit? Seminggu. Lama. Yang seorang lagi boleh buat Revit sehari je. Confirm ambil sehari. Ya betul. So, benda tu yang korang kena improve. Sebab masa dekat UiTM, masa pun mana-mana universiti lah, mana tempat pengajian, korang masa suntuk. Betul. And saya pasti korang takkan dapat master. Even SketchUp pun korang takkan master masa belajar. Betul. So, masa ada cuti gap, bukan cuti lah, gap sementara dapat kerja, situlah korang kena train. Train SketchUp, train Revit, train AutoCAD supaya laju. Dalam bidang kita ni, kelajuan tu antara benda yang paling mahal. Betul. Yang Kalau diutamakan lah. Yes. Kalau you boleh buat kerja, contoh you boleh AutoCAD. Nawi boleh AutoCAD. Nawi buat 3 hari, you buat sehari. Saya ambil you. Ya betul. Contoh buat projek. Satu projek. Saya boleh buat satu banglo, design, apa semua submit dalam masa sebulan. Orang lain boleh buat 4 bulan. Confirm ambil saja. Ya. Sebab cepat. Sebab bos mesti pilih yang benefit cepat. untuk dia. Ya. Boleh Betul. come back. Betul. Sebab bila kita submit cepat, dapat claim cepat. Sama lah. Betul. So kena tahu. Sebelum korang minta kerja, kena tahu value diri sendiri. Korang decide. Jangan tanya macam, contohlah ini contoh yang mana ada kontak saya kan, tanya pasal gaji. Kan dia cakap, Cik gaji macam ni okey ke? Sebenarnya gaji architecture ni daripada dulu sampai sekarang tak banyak beza. Sikit je ada kenaikan lah, tapi sikit je. Tapi first of all, korang kena nilai lah macam Nawi buat. Macam aku nak duduk kat macam tu lah, luar Johor. Gaji aku 2,500. Okay, aku sewa let's say berapa. Tolak berapa? Alamak, tak boleh nak save. So, adakah you nak? Kalau you kata, tak apalah aku nak kerja setahun je. You sanggup? Go. Tapi kalau you kata macam, alamak aku nak kerja 3 tahun ni, tapi tak ada saving kalau gaji macam ni. Sakit lagi ada lah. Takkan nak nyusahkan mak pak aku pergi. Makan pasir kan? So, you rasa macam tak boleh go. Stay lah. Jangan accept lagi. Apply lagi. Kan? Senang cerita, jangan takut nak tunggu. Jangan nak tergesa-gesa macam ikut orang. Macam, alamak, Aira dah dapat kerja, aku tak dapat kerja lagi ni. Jangan trigger dah. Jangan trigger. Maksudnya, best Nabi banyak yang kerja awal. Ada yang dah kerja, berhenti lah. Nabi baru masuk, dia dah berhenti lah sebab stres. Betul lah, ada. Sebab biasa. Ada yang dah masuk master kan Nabi? Ada. So, dalam diam. Dalam diam. Ajar dia tu. Kan, so benda tu maksudnya rezeki insya-Allah ada. Tuhan dah tetapkan. Cumanya jangan rushing, plan betul-betul sebab benda ni melibatkan future masing-masing. So saya tak boleh control future korang. Korang yang decide korang nak buat macam mana. Betul. Cuma bila korang tahu value korang boleh decide harga berapa gaji korang nak. Jangan melampau-lampau macam contoh fresh grad tiba minta 5-6 ribu. Agak-agak lah. Boleh. Kalau korang macam bila korang interview kan, bos tanya, okay, kontrak you tahu tak pasal kontrak? Yang korang belajar architect kan, ada jenis tender apa? Kontraktor macam mana? Nak handle macam mana? Kalau korang boleh jawab semua benda tu, 6,000 saya bayar. Bos akan bayar walaupun korang fresh. Kan? Tapi bila tanya kontrak tak tahu apa tak tahu, korang minta 6,000, tak masuk akal lah. Maaf cakap lah. Maaf cakap lah. Orang takkan dapat lah. Betul. Bila kita ada knowledge yang macam sama dengan orang yang dah kerja pengalaman dah 10 tahun, tapi sebelum kita start kerja pun kita dah develop benda tu. Kita dah level. Nice lah. Boleh lah. Demand tu okey lah. So sekarang ni sebelum korang habis, make sure korang tahu value masing-masing. Betul. Hmm. Aku lebih apa Aira? Aku lebih SketchUp, aku lebih Lumin, aku lebih Modeler. AutoCAD. So bila tahu benda tu, senang. You nak decide ataupun you nak interview nanti, you boleh jual you punya skill tu. Skill lah. So bila orang tengok impress apa semua gaji, okay boleh. Yang penting korang punya portfolio tu lah. Betul. Gempakkan kat situ. Presentation lah. Presentation. Sementara kau nak cari kerja tu, boleh lah kau repair mana yang tak siap ke. Yang tak siap, nak cantikkan apa semua tu. Nicekan dulu. Nicekan dulu lah. Itulah kadang kalau projek sendiri pun tak power. Tanya portfolio kadang menjadi malu juga benda tu. Nak present apa kan? Itulah masa design tu sekarang ni kena buat design yang pelik-pelik. Sebab nak trigger bos korang tu tengok. Ui, macam mana kau buat ni? Kalau macam mana kau buat ni, saya 3 je. Saya 3 buku je tak boleh lah. Macam mana kau buat ni? Macam ni cik. Kena explain lah.
Baru dapat kerja. Baru lah macam impress. Power. Okey, dah. RM5,000. Baru lah okey 5 kau nak berapa ribu. Dia pula tanya kita. Dia Itu sedap yang kita tu. minta. Sebab ada pengalaman bila kita tengok resume. Ush. Overqualified ni. Overqualified. Betul. Hmm. Awak nak gaji berapa ni? Dia cakap RM5,000. Bagi bos tu macam okey aku ingat RM10,000 ni. Dia macam okey. Bos boleh. expect tinggi pula. Sebab dia tengok portfolio tu lah. Portfolio yang korang buat tu dengan presentation korang dekat dia tu macam uish, gila budak ni. Kan? Tak mustahil. Ada juga macam tu. Ya, sebab Ya tu. kerja korang tu maksudnya hasil kerja korang buat tu dengan cara korang present diri korang dekat depan dia masa interview tu perfect macam power. Ada orang itu yang berkarisma tinggi orang panggil. Design power, karisma tinggi power lah. Memang Seiring. Seiring lah, memang top lah. On top surat. lah. Surat terus macam ni. Memang terus bila boleh masuk. Oi. So dah kena hadap dia sendiri lah. Betul-betul lah. Aku ni betul. level gaji mana? Betul. Target mana? So Target mana? kena cermin diri sendiri. So Betul. korang kena cermin diri sendiri. Sebelum bila dah habis kerja ni, aku layak gaji berapa. Kalau rasa macam aku nak gaji RM3,000 tapi skill aku tak cukup. So korang tahu apa Develop nak lah. buat, develop lah. Training, Betul. develop apa semua cari. Sekarang banyak course kat luar sana. Course yang free, course yang berbayar, murah-murah. Workshop, kita dapat kasih skill. Skill tu. Sikit. Tu hari kemah Nawian. Alhamdulillah. Semua tu kan. Aturan Aturan Allah. Allah. Betul lah. Allah. Kalau tidak tak tahu Nawian ada rezeki Betul. macam ni. Kalau Dijemput podcast. Kalau tak sampai sini ni asal. Famous balik Nawi. Sebab Nabi banyak agak offer kan. Banyak Dia agak. hold macam dia discuss lah dengan saya kan. Macam discuss family dia dengan saya. Betul. Saya cakap ni sama lah. Kalau kau rasa okey, pergi Awi. Kan? So dia tunggu maksudnya. Mungkin dia rasa macam masa cakap dia macam relax luar ni. Last dapat firm yang okey, dapat makan free. Makan Sangat free. berbaloi. Baik sangat. Bagi saya macam okey lah, tak sia-sia kau tunggu Wi. Ya. Berbaloi lah. Ada kenalan dia dalam yang firm tu? Sama-sama kenal. Itulah nak cerita tu sebenarnya tadi nak potong tak dapat. Okey. Boleh cerita. Dia berbalik pada workshop tu lah. Aha. So masa tu first day. Yang workshop tu yelah kita kat sana pun lebih kurang tergila juga. So kenal lah beberapa orang yang rapat macam UTM, UPM, USM, UIA. So situ adalah universiti-universiti yang gila bila Chan. So Gila Chan UiTM. cantik lah. So kat situ kita orang dapat IG lah IG. So dapatlah tengok muka kan, dapat refresh balik otak kan. So bila first day tu tengok muka dia, macam kenal kau ni. Macam tu. Macam kenal. Lepas tu dia pun macam kenal. Lepas tu dia cakap workshop. Memang Betul lah tu. Memang Dengar dia workshop. Tahu dah. Oh dah sakat tadi. So daripada situ networking terus ngam. Terus macam okay, borak. Borak. Dah jadi member. Seronok So lah important event lah. macam tu. So Networking. siapa ada peluang dapat pergi workshop tu pergi lah. Ya, Jangan betul. Jangan tolak. sia-siakan lah peluang yang ada. Betul. Kesian yang tak dapat pergi. Orang buka Ya. offer tu terus Masuk. berebut. Apa duit Bukan kau macam cari? tak apa lah nanti lah. Tunggu lah dulu. Okay. Jangan berlenggang je lah. Jangan berlenggang. Lenggang lah. So Nawi rasa master nak sambung mana apa ni? Oh. Ada. Soalan cepu Soalan mas tu ada. Mas. Soalan cepu mas. Mungkin bukan UiTM di hatiku ataupun So basically sebenarnya memang kalau nak senang UiTM lah. Okay. Kalau nak senang. Tapi ada juga target macam UTM ke. UTM lah. UTM Di Johor. antara okey UTM juga. atau USM lah. Tapi kalau ada susah sangat dapat UiTM lah. UTM betul. Tengok rezeki juga. Tengok rezeki juga. Tengok flow macam mana. Kita try je dulu. Betul. Okey, rasa sampai sini je kot. Nasihat pun dah bagi. Betul. Tadi apa bulu roma dah naik tengok right tu. Macam-macam Baru nak intern. intern. Kadang kelakar, gelak. Gelak Dia semua ada. Semua dah Semua ada. Semua Okay. komplit Mak lah. korang sekejap lagi ada part 2. Panggil lagi lepas datang lagi lah. Tak ada gurau ya. Kru kita pun dah terbangun-bangun. So di episod ini kita pun nak minta lah untuk sambung tanda tangan. Which is kita ada setiap guest yang kita jemput kita akan minta tanda So, tangan. Sabi kau mahal Wi. Oi, sensi Sebab kita mahal. tahu Eh, macam kau lah. 10 akan datang maybe arkitek Betul. Nawi arkitek. Oh. Kan? Sabi. so macam tradisi untuk apa guest yang datang tiap So nanti Mungkin siapa tiap simpan episode benda ni? lah. Kami akan simpan. Kita akan simpan. Ya je. Ya betul. Lagi korang grab lagi buang ni mana-mana. Tak. Kita akan Ni jadi akan letak frame dekat kan? sini lah. Tak, Cik. ni nanti kena buang lah ni. Eh, dah. Nanti next Akisa akan buang lah dekat sampah ni. Oh. Jangan. Sebab mahal. Tak tahu. Ha. Maka sorry.
Apa je prospek? Oh, RM1 je. Mahal. Pasal. Duduk lah. Biru lah. Macam sama nak biar. Aduh. Tinggu semua lah. Sign lain. Cik As boleh kat tempat dia sikit. Dah sana. Aduh, tak boleh buat sign ni. Kena buat sign lain. Saya ada banyak sign. Apa? Tak nak bagi orang tu. Tak mana tahu Studio Senja jadi terkenal kan. So benda ni lah yang proof kan. Starting kita punya perjalanan. Rasa pernah dapat sign tu waktu SEM 1. Minta apa? Pada tu tutup. Tutup. Ni lah tutup sheet lah. Okay, tu je Tu kamera. Yang patah ni mahal ni. Wow. Perspek. Maybe next session open hiring ke. Open hiring. Kita kena contact Cik Az lah. Mana junior yang tak ada contact tu, pandai-pandai lah. Boleh cari Instagram Cik Az. Tak ada. Saya block. Saya tukar nama. Dia orang tak kenal. Boleh nak tak Insta ke bawah Nawi? Tak apalah. Saya introvert punya orang. Tak apa. Kata itu semua bawah. Faham. Saya introvert juga. Kita sama-sama introvert. Cari macam ni orang So, macam ni. apa? Orang introvert je ni susah. Tak percaya. Susah nak percaya. Tak apa. Dah lama je kerja ambivert kan. Ambivert. Okay. Okay. Adam nak outro Outro ke Adam? Tak. Before that, untuk episod kali ni, don't forget our YouTube. Yeah. Don't forget YouTube. to subscribe us. Subscribe. Turn on notification dan penuhkan komen apa yang korang nak untuk episod akan datang. Okay. Dan siapa guest yang korang minta ataupun maybe soalan-soalan yang korang bakal tanya kat kita orang. Betul. Oh, di sini minta maaf. Ini dia kamera dia. Okay. So, maybe guess after this kita akan jemput siapa korang nak kan. Ya, betul. Sila komen. Yang Macam penting mana? like dulu. Yang Subscribe penting tu, like subscribe. dulu. China tolong subscribe. Okay. Shout out Rumah Kuneng Rumah Kuneng. Rumah Jangan lupa Kuneng. tengok. Okay. Okay. Itu saja daripada kami. Okay, terima kasih kepada Cik Az dan Nawi. Sama. Terima kasih. Kalau maaf kalau ada terkasar bahasa. Tak ada. Kita chill punya orang. Okay. Yang siapa mendengar mungkin ada kisah-kisah korang yang disebut-sebut. Okay, minta maaf. Minta maaf juga kalau terasa. Kita buka sikit tapi tak buka banyak Banyak simpan lah. Banyak simpan Kita kontrol. Kita kontrol. Okay. Okay, itu saja daripada kami. Okay. Sudah sedia. Okay, tunggu Jumaat 9 malam. Oh, ada lagi. Okay, outro balik. Outro balik. Sudah sedia. Alright, thank you. Okay, Berapa minit? Sejam setengah.